Bang, buat apa tu bang? Ya. Dia ada buat air untuk abang. Tak ada lah ya. Abang kira sikit-sikit lah duit bulan ni, belanja bulan ni. Cukup ke tak cukup? Okey tak bang? Banyak ke guna duit bulan ni? Banyak juga ni ya. Abang kira-kira duit kita tak cukup bulan ni. Itulah ya. Anak kita pun tengah SPM sekarang. Dan kalau ada rezeki pula nak sama belajar, masuk U, banyak pakai duit kat tu. Itulah bang. Modal niaga kita cukup ke bang? Modal niaga ni kena tolak tepi dulu lah untuk masa sekarang. Macam mana ni bang? Hei, kat mana aku nak cari duit ni? Duit bulan ni tak cukup. Anak aku nak sama belajar lagi. Hei. Kedai okey ke? Alhamdulillah, kedai pun makin ramai datang. Waktu tengah hari paling ramai orang datang. Saya doakan semoga perniagaan korang semakin maju. Ya bang, macam mana? Mak, ayah. Mak, adik dapat UiA, Mak. Ya ke adik? Tahniah adik. Mak doakan adik tau. Macam mana ni ya? Kita baru 8 bulan ni. Adik, sini tak? Ya, Puan. Kami daripada Sadaqah Usman Islam ada buat kajian untuk sambung belajar. Adik berminat? Ya ke, Puan? Nak. Alhamdulillah, dengan bantuan Sadaqah House, saya dapat menyambung pelajaran walaupun dalam keadaan kekurangan. Terima kasih kepada semua yang sudi membantu saya dan juga keluarga saya. Kini kami mampu mengubah nasib kami.